tahun 2015 mencatatkan satu peristiwa pelik dalam sejarah harga emas. Secara global, harga emas jatuh sekitar 10.7%. Tetapi di Malaysia, keadaan berlaku sebaliknya. Awal tahun, harga emas sekitar RM140 per gram. Dan menjelang Disember 2015, harganya meningkat kepada RM160 per gram, kenaikan hampir 10%. Mengapa ini berlaku? Jawapannya terletak pada nilai ringgit Malaysia yang merosot lebih 30% akibat ketidakstabilan ekonomi dan politik ketika itu. Kejatuhan ringgit menyebabkan harga emas dalam ringgit meningkat walaupun harga emas dunia sedang menurun. Kesimpulannya jelas, emas berfungsi mempertahankan kekayaan kita dari susut nilai mata wang. Inilah sebab utama pakar kewangan menyarankan emas sebagai simpanan nilai, bukan sekadar instrumen peraburan. Strateginya mudah. Yang pertama, simpan dana kecemasan 3 bulan pendapatan dalam bentuk tunai di bank atau institusi kewangan. Yang kedua, pegang sekurang-kurangnya 10% kekayaan dalam bentuk emas. Dan yang ketiga, laburkan selebihnya di bidang yang anda ada ilmu seperti bisnes atau hartanah. Emas mungkin tidak menjadikan anda kaya raya, tetapi ia memastikan anda tidak jatuh miskin. Dan bagi anda yang ingin mula menabung emas, Public Gold menjadikan platform yang mudah dan selamat. Untuk bermula, anda boleh isi borang sign up di bio saya atau PM untuk saya bantu anda daftar sebagai ahli dan bimbing anda dengan cara dan langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk anda.